setiap orang yang ada dapur tu dia kena ada satu formulasi dekat depan. Jadi kerjanya yang pertama dia kena masak lah. Kena timbang, kena masak. Jadi mula-mula sekali perempuan tengok dekat formulasi tu, bahan-bahan yang diperlukan, iaitu gula pasir. Gula pasir ni 30 gram. 30 gram ni untuk satu orang. Jadi kita akan masak untuk 5 orang satu kuali. 5 orang satu kuali. Jadi kalikan saja. Kalau 30 kali 5. Kemudian air. Air ni air mineral. Ada air mineral. Ada air tapisan. Okay. Air mineral ni kita guna berapa? Dekat formulasi tu 20 ml kali 5. Jadi semua bahan mentah yang ada kat sini kali 5, melainkan cengkeh tak kali 5. Serbuk alia tak kali 5. Serbuk kayu manis tak kali 5. Kalau kali 5 nanti gula-gula tak boleh makan. Lepas tu mentol kristal dengan gula manis tu. Gula korma. Gula korma ni macam gula O ataupun stevia. Dia manis tanpa kalori kan. Jadi kami guna daripada korma. Kalau nak beli kat kedai? Beli kat kedai tak ada. Shopee. Untuk kristal tu dengan gula. Boleh beli dekat ni. Dekat mana-mana pasar raya yang jual gula O tu. Gula O ke gula yang tanpa kalori. Mana-mana boleh. Dia apa namanya? Apa nama gula? Apa nama? Kalau yang kami pakai yang korma ni SAG 7. Dia panggil SAG 7. SAG 7. Boleh tak dekat situ apa ni nama pasal saya beli pun dekat Perak ni. Pernah lah dengar apa Biorich gula O tu ada lah. Pun boleh. Tapi yang kristal ni yang Mentor kristal tu boleh beli dekat Shopee. Shopee boleh. Hanya 2 barang saja yang perempuan kena cari. Yang lain semua boleh ada dekat sekitar kita. Gula ada, madu ada kan. Madu tak bawa. Ada bawa madu tak? Ada bagus orang yang bawa madu datang buat fikir. Alhamdulillah. Okey Jadi buat untuk kalau perempuan buat kat rumah nanti, madu ni perempuan boleh tukar kepada madu yang ori. Madu balang ke, madu peluluk ke. Jadi buat batuk tu lebih sedap lah. Daripada kita guna madu yang biasa ni. Okay, sekarang ni kita nak mulakan timbangan yang pertama. Mula-mula timbangkan gula. Masukkan dalam